Masih ingatkah kamu dengan orang Malaysia ini? Dulu dia pernah menghina uang Indonesia. Dia mengatakan kalau duit Indonesia lebih murah dan lebih rendah dari duit Malaysia. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai nak kerja apa dekat Indonesia. Duit kamu murah. Duit kamu murah. Tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. Lalu apa yang terjadi sekarang? Ringgit Malaysia anjlok paling parah. Tapi sebelum ini semua, dia berbalik arah. Pak Cik ini minta maaf. Kadang-kadang kita cakap ni, awak berasa hati. Memang awak akan berasa hati bila saya bercakap. Tapi awak kena pekak telinga lah. Takkan semua awak betul. Bila kita cakap bab menjaga, mempertahankan kedaulatan negara, awak kena faham lah. Saya minta maaf lah. Saya pun ramai kawan-kawan Indonesia yang saya bersahabat, yang ada di Malaysia, orang Riau, orang Aceh, yang dah ada di sini, yang baik-baik sama kita. Jadi yang bising-bising ni yang beberapa kerat orang. Ramai rakyat Indonesia yang menghubungi saya. Dia bagi tahu jangan dilayan beberapa kerat warga Indonesia yang enggak boleh terima kenyataan masuk negara orang dengan secara legal. Ada. Tapi yang boleh terima ni ramai. Orang Jakarta boleh. Orang Aceh baik tak kacau orang datang Malaysia, nampak? Dia berniaga saja. Orang Lombok ada di Malaysia. Kita kawan, I boleh berkawan. Kita bisa berkawan sama kamu. Mau berniaga, kita berniaga. Betul ya? Yang nak bergaduh, apa? Dalam semua negara, mesti ada orang baik, ada orang jahat. Berapa kali saya nak bagi tahu? Nah, begitu caranya. Di pasar malam ramai jual bakso. Aku pun makan bakso. Aku makan bakso. Aku makan pecel lele. Aku makan nasi Minang. Nasi Minang itu banyak-banyak itu aku pun makan. Aku pun makan, jadi kenapa mau marah-marah? Pak Cik ini mempertanyakan kenapa marah-marah, padahal dia sendiri juga marah-marah. Sebab rakyat Indonesia sudah lama bertapak di Malaysia. Saya akui, kami akui. Keturunan yang berada di Malaysia ni berasal dari Indonesia, tapi zaman dulu, 100 tahun, 200 tahun dulu. Keturunan Bugis. Sebab itu di Malaysia ada kampung Bugis. Ada kampung Bugis. Keturunan Jawa, ada kampung Jawa. Keturunan Aceh, ada kampung Aceh. Banyak kampung Aceh. Keturunan Banjar, ada kampung Banjar. Surah Penjar lagi, Pak. Kurang lagi. Keturunan Aceh, wang Jawa tak. Kue semangan kok wang Jawa bocah kue. Keturunan Ponorogo ada di Malaysia. Keturunan Minang, Madura ada. Keturunan di Malaysia, Madura pun ada. Awak tengok banyak pelakon-pelakon filem Malaysia. Contohnya siapa? Ramai yang berasal dari Indonesia. Zaman-zaman P. Ramlee. Zaman-zaman P. Ramlee dulu. Awak tengok. Ramai daripada Indonesia. Mariam Menado berkahwin dengan almarhum Sultan Pahang dulu. Orang Indonesia daripada Menado. Kita serumpun. Tetapi sama-sama saling hormat menghormati. Lombok hadir, orang Lombok ramai. Kalau kamu berada di Malaysia, kami layan kamu baik-baik aja dong, nggak marah-marah. Kamu mencari rezeki kan? Kita negara berjiran, serumpun ya. Dulu kita ada serumpun, nama dia Rumpun Nusantara. Dulu Aceh itu dulu Aceh Riau itu berada di sebelah Malaysia sudah. Ya, Riau, yang berada di Tanjung Pinang, di Daik, di Pulau Bintan, di Pulau Penyengat. Betul tak? Dulu dia berada di dalam kerajaan Johor. Kerajaan Johor, Pahang, Riau, Jawa Timur. Ramai orang Jawa di sini. Lagu-lagu Indonesia popular di Malaysia. Lagu-lagu Malaysia popular di Indonesia. Lagu P. Ramlee, Siti Nurhaliza. Saya pergi ke Riau, saudara. Saya pergi ke Riau 4 hari, saudara. Ketika itu hari kemerdekaan Indonesia, tanggal 8 Ogos. Saya pergi hari kemerdekaan di Riau, saudara. Saya terkejut, dia menyanyi lagu apa? Lagu P. Ramlee, lagu Saloma, lagu M. Nasir, lagu Siti Nurhaliza, lagu Aisyah. Saya pun terkejut. Salam dari Jambi. Orang Jambi pun ramai di Malaysia.
Riau, Bintan Timur, Sumatera, semua dalam Johor. Betul. Sebelum dipisahkan oleh British dan Belanda dalam perjanjian Hindia-British. British yang memisahkan negara Nusantara ni dulu. Kalau tidak, kita macam adik-beradik je dah. Apa-apa nak bergaduh, nak ganyang-ganyang. Salam ukhuwah Islamiah pakcik, betul. British Belanda tahun 1824. Penjajah yang pisahkan kita. Ramai orang Malaysia keturunan dari Indonesia. Dari Bugis, dari apa semua, dari Jawa, dari Banjar, dari Aceh, daripada Jambi, ramai saudara. Daripada Minang. Kami baik-baik aja di sini dong, baik aja. Kalau di Sabah, Bugis banyak. Tolonglah saudara, kita jangan sampai ada satu isu, kita sampai mau bergaduh. Dari Mandaling, ya, dari Mandaling pun ada di Malaysia. Jadi bagaimana menurut kamu? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video lainnya.